Kita buat kebaikan, Nabi kata apa? Allah ganda 10 kali ganda, atau 700 kali ganda, atau sesukanya, atau berlipat kali ganda. Ikut suka Allah nak bagi kita berapa. Kalau dia nak buat dosa, niat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Tapi kalau dia buat dosa tersebut, Allah bagi satu dosa sempurna. Tadi buat satu baik paling kurang 10 kali ganda, tapi 4 dosa, satu je dosa. Kalau dia cancel nak buat, Allah bagi satu pahala pula. Dia nak buat dosa, dia teringat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Elok nak buat, tak jadi lagi Allah marah pula lagi. Cancel lah, buat tak jadi. Tak jadi buat dosa, Allah bagi satu pahala ke dia? Satu pahala sempurna. Syarat dia, ulama sebut, macam mana dapat pahala bila kita cancel nak buat dosa? Syarat dia ialah kita tinggalkan dosa tu kerana Allah, bukan kerana apa-apa. Elok nak pergi, bini call, abang pergi mana ni? Nak balik rumah, patah balik tak jadi. Dia pergi tu, dia cancel tak jadi buat tu pasal orang, dia tak dapat pahala ni, tapi dia tak dapat dosa. Semua kelebihan ni kita dapat sampai kita mati, dengan gandaan pahala yang berlipat kali ganda, dengan pengampunan dosa. Semua kelebihan ni sebab kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan semua kelebihan kita dapat tu sebab kita jadi orang beriman. Maka patut tak kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW? Patutlah, pasal jasa dia sangat besar dekat kita.